Sahur dengan bini beria-ria dia makan. Pukul 2 petang join grup ya plastik hitam. Balik rumah buat nazar. Bini boleh percaya tak? Bini percaya. Dia buat nazar. Bini dia kata, bang kenapa abang? Dia kata, puasa. Padahal nasi ganda kak, bendil 2 biji tau dia kata. Nak tipu boleh tipu tak? Boleh. Tapi kenapa tuan-tuan tak tipu? Itulah la'allakum tattaqun. Puasa ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Yang terakhir, tu nun kan? Habis nun makan, belum tunggu azan. Nun tu apa tuan-tuan? Ramadan itu ialah nikmatullah, nikmat daripada Allah. Jadi enjoylah bulan Ramadan ni. Enjoylah bulan Ramadan ni. Betul tak? Jangan rasa susah. Siapa rasa susah puasa? Tuan-tuan, tak ada orang direkodkan mati sebab puasa. Tak ada. Ada baca dekat berita harian 3 orang meninggal dunia kerana berpuasa dia dalam bulan Ramadan. Tak ada tuan-tuan. Maknanya kita puasa dekat Malaysia ni okey, 12 jam, 13 jam. Tu je. Terang. Ada satu negara saya baca tuan-tuan, ada tahun-tahun, beberapa tahun, ada satu tahun tu mereka terpaksa puasa 21 jam sebab malam mereka 3 jam sahaja. Tak mati pun. Kau bayangkan anak berbuka tu dia tertidur, bangun-bangun pagi balik, udah puasa 2 hari tuan-tuan. Tu nak kata meninggal boleh tahan juga, betul je. Yang kau tidur sangat-sangat genting berbuka puasa tu buat apa? Jadi tuan-tuan, Ramadan adalah bulan yang paling hebat. Dan tuan-tuan jangan terkejut, masuk saja Ramadan, orang yang tak pernah sembahyang dia tahu maghrib masuk pukul berapa. Tu jangan terkejut. Mak hari ni 7.24. Kau mandai, orang tahu kau puasa, kau sembahyang atau tidak? Buka puasa. Sebab itu buat sunnah-sunnah. Agarlah kita dalam ibadah, kita buat benda-benda sunnah di dalam bulan Ramadan. Apa dia benda-benda sunnah dalam bulan Ramadan? Ibu apa dia ibu? Lewatkan sahur, cepatkan berbuka. Tapi jangan cepat sangat. Pukul 5 duduk depan nasi kat rumah penuh. Anak kata, abah buat apa? Tak dengar ke ustaz tu kata percepatkan berbuka puasa. Jangan. Masalah pukul 5 lagi 2 jam setengah. Pukul 6.30 gaul lauk siap-siap. Pukul 7 letak ayam kat mulut standby. Allah ngap doa tak baca. Rupanya masjid tu test mic. Allahumma salli ala, lagi 2 minit. Janganlah cepat sangat. Antara waktu sunnah berbuka puasa sebelum